Assalamualaikum Mensi. Waalaikumsalam. Yang tua kena dulu kan. Dulu kan. Yang muda di kemudian ni kan. Tapi kemudian lama dah sikit kalau yang muda tu kan. Biasa yang tua tu kejap je kan buat syarat. Dah lama. Apa cerita lagu yang direkod tu? Apa cerita dah siap ke apa kan? Dalam proses kan. Dalam proses ya? Tapi lagu, ada beberapa lagu dah siap. Wah, banyak lagu siap dah. Adalah, nak kata banyak tak banyak, tapi muzik dah siap. Vokal yang belum masuk. Rekod semua kat sini ke atau Kuala Lumpur? Semua sini. Semua ini ya? Mixing? Mesti semua aku buat. Ya ke? Mastering semua. Oh, mastering semua hantar Kuala Lumpur lah? Sini semua. Sini semua? Oh, cantik lah. Aku buat mastering. Ini apa ceritanya tentang apa ni? Aku dengar macam media sosial ni kan. Duk pertikaikan penyanyi lah macam kamu. Hari tu penyanyi yang mula-mula hari tu member kita juga lah Poji pun keluar. Ini Azmi Sniper pun keluar. Apa cerita boleh jadi Robi tu? Cuba kamu terangkan sikit. Kadang-kadang kan peminat confused, kawan-kawan kita confused. Yalah. Apa cerita yang sebenar-benarnya? Cuba terangkan. Dia sebenarnya macam ni, Man. Dia, aku bukan nak burukkan member kan. Aku kalau boleh nak sorok cerita ni, Man. Yalah. Aku tak nak cakap. Tapi dia sebabkan aku sampai aku kena maki dengan orang-orang komen bukan-bukan kan. Kata dia gunakan perkataan yang tak baik kan. Dia hentam aku kan. Siapa? Dia tak tahu siapa lah. Tapi aku tahu siapa. Orang je pun aku tahu. Tapi aku tak nak cakap siapa lah. Tapi dia pakai fake account. Fake account lah? Fake account. Tapi aku tahu. Walaupun dia pakai fake, aku tahu siapa. Cara dia type tu ya? Cara dia punya komen tu kan. Aku tahu ini siapa orang dia. Aku tahu sebenarnya. Dia macam ni kan sebenarnya. Aku tak nak buka cerita ni. Tapi malam ni aku buka. Sebelum dia keluar daripada grup Sofia ni, dia ada cakap, dia kata antara Sofia dengan grup dia, dia pentingkan grup dia. Seperti contohnya? Contohnya katakanlah besok ada show, Sofia ada show. Grup dia pun ada show. Grup lama dia lah. Dia kata dia akan ikut grup lama dia. Dia cakap dengan apa macam tu? Tapi kan dia dah di-officialkan Sofia. Itu. Lepas tu, yang dia cakap pada J. Jadi aku faham kenapa J beritahu aku. Aku tahu kenapa J beritahu aku. Bukan pasal suruh buang dia. J dia rasa macam tersentak lah pasal J. Dia cakap dengan aku. Dulu masa aku panggil J mula-mula main dengan Sofia. J dah cakap dah. J nak main betul-betul. Dia bukan nak main suka-suka. Kalau dia main suka-suka, banyak band lain dia boleh main. Betul. Jadi bila aku offer dia main, dia cakap, bang, saya nak main betul-betul. Saya tak nak main-main. Siapa cakap? J lah. Itu sebab bila J ni boleh pakai ni. Bila dia concentrate nak main Sofia betul-betul, kemudian ada pula bembo yang bercakap macam tu pada dia, dia tersentak lah. Apa pasal pula pentingkan grup itu daripada grup Sofia kan? Itu dia mengadu aku, bang, apa ni bang kerja gini. Tapi aku dah cakap dengan dia, tak apa, dia relax dulu. Kita relax tengok perkembangan lah. Lepas tu ada hal lain lah, aku tak nak sambung lagi lah. Nanti orang kata kita buruk-burukkan dia. Aku tak nak. Ada beberapa perkara yang dia dah langgar. Yalah. Jadi aku tak, sebenarnya Bamboy ada lo bincang kita orang lah. Bamboy bincang berempat macam mana ni tentang vokal ni kan. Jadi Bamboy pun tak ada pun cakap kita buang je lah. Buang tak ada. Tak ada ya. Tak ada kan. Cuma Bamboy tu rasa tak puas hati tu pasal dia cakap macam tu. Dia seolah-olah macam dia gunakan Sofia ni untuk band itu, naikkan band itu. Band dia. Jadi kita dia ada telefon kamu? Ada. Pengaduan. Itulah yang dah tak berapa lama tu. Mungkin benda tu dia rasa macam tak selesa tu, dia call aku. Dia kata, bang, saya ingat saya nak keluar daripada Sofia. Oh, dia cakap macam tu? Jadi aku cakap dia, kau biar betul sikit kan. Dia kata, betul bang, ini bukan main-main lah. Dia kata, betul, dia nak keluar. Biar dia tarik diri lah, dia kata. Sebabnya?
Sebab dia kata cerita tu dah heboh. Mengatakan yang Sophia nak tukar vokal baru. Pula. Memang ada kita. Semua band pun macam itu, Man. Yalah, betul. Semua band pun macam itu. Bila ada berlaku sesuatu benda, konflik dalam grup, katakanlah aku jadi masalah. J, Adman, Daus dengan vokal mesti akan berbincang nak settle hal aku. Betul tak? Kalau aku ada masalah dalam grup kan? Sama macam tu. Bila vokal ada masalah, kami berempat, aku, J, Adman, Daus, memang akan berbincang. Macam mana sekarang situasi ni. Walaupun kita tak buang dia lagi, tapi kita memang dah standby backup lah. Betul lah ya? Yalah. Backup masih modal sebab tiba-tiba terjadi apa-apa, kita jadi susah kan. Jadi mungkin dia dengar cerita tu. Dia mengatakan backup tu dah ada. Jadi dia pun cari diri. Sekarang ni yalah, setahu aku lah kan, Sophia yang nanti 7-8 show yang akan datang ni. Ada. Kan. Jadi itu pasalnya. Konsert. Yang bukan kita cakap besar lah kan. Besar, tapi rezeki lah. Ada rezeki kita lah yang besar dah menunggu kan. Yalah, memang lah. Itu je. Habis dia telefon kamu tu apa dia kata? Dia kata dia tarik diri. Jadi aku cakap dia, engkau dah fikir habis. Dia kata betul bang, saya tarik diri. Okey lah. Aku cakap kalau engkau dah bagi keputusan, tak apalah, aku hormatlah keputusan kau. Lepas tu aku pesan, aku cakap dia, kalau engkau dah keluar daripada Sophia ni, janganlah kita buat cerita. Aku buat cerita kau buat cerita aku. Kita keluar elok-elok diam. Dah janji begitu dah ya? Dah janji. Dia pun kata okey. Dia okey lah. Dia kata okey, saya tak kisah. Tak kisah, tak apalah, okey lah, bagus macam tu. Habis kenapa keluar kat media sosial kata dia kena buang daripada Sophia apa semua tu? Sampai datang dia tu. Itu aku tak pastilah. Pasal aku tak ada Facebook. Aku Facebook tak ada. Kamu kena ada Facebook tu? Jadi kamu ada kan? Jadi cuma cerita-cerita yang mengatakan yang ni ada fake account ni. Masa tu J ada poster baru Sophia dengan penyanyi baru. Jadi ada orang masuk komen. Orang lain komen okey je, tak ada apa. Tapi ada satu orang ni. Dia komen, dia maki aku cukup-cukup. Dia maki J, dia maki Adman. Ni 3 orang. Tapi Daus dia tak maki. Jadi bila dia maki 3 orang ni, aku dah tahu dah dari mana datang cerita ni. Kenapa dia tak maki Daus sekali? Jadi dia maki 3 orang ni, aku dah tahu dah cerita ni datang daripada mana. Siapa orang yang komen pun aku tahu. Walaupun dia pakai fake. Tapi aku tak kata lama, kita malah nak pandang lantang kau lah. Kau tak, bermakna kau bukan profesional lah. Kau tak tahu, ini yang aku cerita ni pasal yang komen ni. Yalah. Kau tak tahu cerita, kau jangan pandai-pandai nak maki orang ikut suka. Kau seorang boleh maki lah. Aku maki yang dia lagi, kau punya aku lagi. Tapi yang fake account ni, tak tahu siapa ni. Yang dia sibuk-sibuk pasal apa? Jadi dia punya komen dia pun lain macam lah. Dia punya maki tu. Macam dia benci sangat. Bawah sangat. Marah pasal apa? Tak tahu. Macam dia ada kena-mengena kot. Dia ada kena-mengena kot dengan Sophia. Kamu ada hubungan dengan dia ni kot ni. Aku tak ada harap kamu ni. Habis tu apa ni sekarang ni ada lagi berita-berita macam tu keluar. Masa ni aku rasa dah okey kau dah cool sikit lah. Tapi untuk penerangan lah untuk kan. penerangan supaya orang tahu kan. Orang tahu cerita sebenar. Aku cerita satu benda je. Dia kata dia pentingkan grup lama dia daripada Sophia. Di situ pun aku dah kecil hati dah. Yalah. Aku kecil hati sebab apa tahu? Tapi kamu dah officialkan dia dah kan? Ada. Aku dia setuju kan masa kamu cakap tu? Dia okey dia dah. Tapi dia nak main 2 grup. Mana boleh main 2? Kalau musician boleh lah main 2 grup. Drama ke. Betul. Macam member kita. Siapa Lantaro kan? Dia musician. Dia boleh main mana-mana pun. Dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Aku tak ada hamnya kan. Vokal tak boleh. Yalah. Sekarang Mac punya vokal ada orang lain ambil. Kau bagi tak? Memang. Dia main grup. Mana boleh. Kalau dia nak nyanyi seorang solo apa tu. Korang ada promote grup ke apa. Itu tak apa. Itu okey. Tak ada masalah kan. Betul lah. Pasal penyanyi ni ibarat tonggak utama kan.
Jalan session tu boleh main siapa boleh main sana sini kan. Dia nak main mana pun boleh. Apa ni si Lan nak main mana tak ada masalah lah kan. Masing-masing nak cari rezeki. Betul tak? Kamu aku tahu malam nanti kamu nak main dah. Kamu tak main mana ni? Lepas sihat. Praktis tak ada. Praktis ada lah kamu. Ada lah. Pakai jari hantu kan? Itu aku tahu lah. Kita tak ada. Oh kita tak ada. Habis sekarang ni tentang penyanyi baru ni tahu cerita tentang benda ni? Tahu penyanyi baru pun dia tahu lah pasal. Belum berapa lagi pun dia pun dah kena. Dia pun dah kena? Dia pun dah kena taruh dekat Facebook kan. Jadi dia pun tak bising. Pasal aku cakap dia jangan berbunyi, diam saja. Itu memang style aku punya tu. Aku dah pesan pada member, jangan cakap apa-apa, diam saja. Macam kita memang tak salah apa-apa pun. Ya memang lah. Lebih baik kita diam. Yalah, macam kamu kata dia yang nak keluar tak? Dia nak keluar. Bukan kena buang macam mana dalam orang duk heboh-heboh apa ni, dia dah kena keluar daripada apa ni Sofia. Kan? Orang nak tahulah punca ceritanya. Betul. Oh jadinya dia memang dia nak keluar sendiri lah. Dia nak keluar sendiri. Okey, dia gentleman lah macam tu, betul tak? Lagi apa kamu dah janji dengan dia lepas dah keluar ke apa, janganlah warna buruk, warna bila dah habisnya kan? Ambil decision setakat mana aja pun, betul-betul. Kalau kamu nak buat live, nak ngata-ngata orang ke, nak bantah sana bantah sini, bila nak habisnya kalau dibalas-balas? Memang. Baik kita ambil keputusan senyap, mendiamkan diri. Macam benda tu tak boleh. Kadang-kadang benda tu kalau kita buat, dia tak ada berdiam. Dia ngerang ada. Ada juga bunyi lah. Benda tu. Benda tu. Kamu bunyi tak? Tak boleh. Tak boleh. Macam senyap je. Tak boleh beritahu lah. Okay. Jadi, ini sekarang dengan nyanyi baru ni okey lah. Okey lah. Aku dah record, dah start record guna suara dia. Untuk lagu-lagu baru kan. Kau tidak dia lah sepatutnya nyanyi yang itu kan. Dah dia nya pula apa ni nak keluar daripada Sofia, betul tak? Dia yalah. Memang dia sendiri yang cakap dia keluar daripada Sofia. Tapi sebenarnya apa yang dia cakap tu sebenarnya terbuku kan. Dalam hati aku bila dia kata dia pentingkan grup itu daripada Sofia. Walaupun aku tak marah lah, tapi dalam hati aku terbuku. Aku berjuang untuk naikkan nama Sofia ni balik. Tiba-tiba band boy cakap macam itu. Aku usaha macam mana nak naik. Tapi dah kata dah dia official kan, betul tak? Dah jadi penyanyi tetap kan? Ada nama session. Itu kira session lah ya tak? Session. Oh, pasal tu agak pasal dia fikir session ni pasal dia yang dia tarik dia itu. Mungkin kalau dia anggap diri dia session, jadi dia tak boleh marah kalau walaupun Sofia buang dia. Contohnya. Betul. Dia tak boleh marah pasal session. Betul. Nama dia pun tak boleh ada. Betul. Session. Sekarang dia bukan session. Tapi dia nak main dua grup. Kalau nak main dua grup aku tak bagi. Memang tak boleh, mana boleh macam tu kan. Memang begitu yang top tu aku sorry cakap kan. Okey, katakanlah Wing ya. Dia main dua grup. Aku rasa Awi tak main dua grup kan. Tak mahunya. Memang lah. Tak mahunya. Dia Wing tetap Wing. Kecuali dia pergi solo. Solo okey lah. Yalah memang. Solo okey macam Amy Sir semua kan. Dia pergi solo. Tapi kalau grup dia mesti dengan Sirs. Betul tak? Takkan dia main grup lain. Dia kata dia pentingkan grup lagi satu pula. Betul. Tak mahu macam tu. Ini dia pentingkan grup yang dia tubuhkan ya. Itu. Memang pada asal dia beritahu. Dia beritahu apa? Dia kata dia dah beritahu kat abang kan. Dengan band dia boleh dia jalan ke? Dia kata memang boleh jalan. Tapi cara dia macam mana kan? Kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Dia ada tanya. Dia cakap dia nak dua-dua sekali. Dia nak dua-dua sekali. Dia tanyalah saya. Kalau saya tanya dia. Kalau dua band ni Laga date. Touch date lah. Nak pergi mana? Kita pergi band dia. Sebab band dia. Bukannya orang ambil dia masuk dalam band tu. Dia yang buat je lah. Memang terkedu lah benda tu kan. Betul. Kita nak komit dengan satu band pun susah. Macam mana nak komit kedua band? Aku pernah tanya Daus. Daus kan banyak session band.
Bila aku tarik dia masuk Sophia, aku pernah tanya dia dulu. Terus, kau sekarang nak main dengan mana? Kau nak main dengan grup itu ke? Yang mana-mana yang ada? Atau kau nak main dengan Sophia? Saya main dengan Sophia lah. Kali yang lain-lain tu, kau nak session? Session tak apa. Ya. Cakap, okey. Kalau kau session, okey, pergilah. Yalah. Kan? Tapi Daus, walaupun dia macam itu, dia muda lagi kan? Dia muda. Tapi dia tahu pilih man. Dia bijak memilih. Betul. Kali aku tanya dia, kenapa kau nak ikut Sophia? Saya muda lagi, saya nak belajar. Banyak benda saya kena belajar. Betul lah tu? Betul lah. Betul lah jawapan dia kan? Betul. Itu. Banyak benda. Orang banyak pergaulan dia kan, banyak ilmu dia dapat kan? Kita kena mencampur dengan orang. Tapi kalau dah sekarang ni dah tua-tua, baru dah mencari yang benda hotel-hotel nak mencampur tu, nampak tak best dah. Kalau benda macam Daus dia muda, okey lah. Ini dah dua-dua, dah tua-tua semuanya, baru nak tercari orang tu, nak tercari orang ni. Kadang-kadang orang tak kenal siapa-siapa ni kan. Nak impik orang tu, nak impik orang ni, nak buat apa, betul tak? Kalau umur dah macam tu, tapi nak ke mana? Adalah. Nak ke mana lagi? Fokus je lah. Fokus lah. Sepatutnya macam tu kan. Dah ada dah, lorong tu dah ada dah. Tapi ialah mungkin, benda tu dia sendiri buat. Kita hormat lah. Sebab kita hormat. Dia pilihan dia sebab dia yang buat kumpulan tu kan. Jadi dia kena bertanggungjawab lah. Takkan orang yang buatnya, ketua dia cabut. Aku sendiri buat GET pun aku cabut. GET tu aku yang buat. Pun aku bagi GET pada Bemboy Haji. Leon pun aku cabut. Aku juga yang buat tu. Aku bagi pada Mi dengan area drama kan. Sebenarnya man, kalau kita ni buat kerja betul-betul jujur, betul-betul kita memang orang seni, mana pergi membeli hidup betul. Betul tak? Aku pun cabut. Dulu dulu band tu. Ya. Jabatan. Kamu lagan aku ya. Kamu lagan aku ya. Macam tu lah man. Yalah, kadang-kadang kita nak mencari pembaruan. Hang keluar pun tengok orang hidup juga. Jadi dengan Mac. Tak ada pula tak makan lah. Macam serupa je man. Makin naik lagi badan aku ni. Kata Mac ada show kan? Ada. Ada campur-campur dan grup ada kan. Tapi yang solo-solo punya kita dapat offer dekat Sabak kan. Tahun depan lah, lambat lagi ya. Tapi buah dia belum lah luruh lagi. Mungkin dia dah ranum di pokok kan. Tunggu hari gugurnya saja. Tapi kalau kamu nak yang belum gugur, ada aku simpan. Aku simpan 2 biji untuk kamu buah belam tu. Lamanya tu. Lama punya. Oh lama punya. Kan kamu suka yang lama? Dia tak nak. Oh tak nak ya? Jadi ke Benzi ya? Apalah kamu nak sampaikan kepada kawan-kawan yang tahu tentang cerita yang kata kena buang lah, dia letak jawatan sendiri lah, dia nak keluar sendiri lah. Kadang-kadang orang confuse tau, satu yang betul ni orang tak tahu kan. Dia macam ni je lah. Dah tu kepada macam kita kalau kita dah keluar apa kan, janganlah kita memburuk band ni belakang kita ni. Bawa ke sana cerita elok orang tentang orang ni cerita buruk je apa benda macam tu. Yalah. Kan. Buat yang elok je. Cari makan sama-sama betul-betul. Dalam arena yang sama. Tapi kadang-kadang orang yang tak tahu kan, tak tahu ujung pangkal ni dia nak main hentam je. Kan? Dia kalau dia hentam biasa-biasa itu komen kita boleh terima. Komen dia lain macam kan. Dia maki, dia mencarut semua kan. Ya. Teruk tu. Teruk. Jadi aku dalam carut tu apa benda yang disebutnya? Tak boleh ya. Benda yang sedap ke tu yang tak sedap? Tepuk sangat tu. Oh ya kan? Tak boleh. Itu kan kita out frame orang kita sembang lah. Tapi lah apa nak sampaikan kepada kawan-kawan yang cuma boleh aku cakap itu je lah. Jangan dengar bulat-bulat cerita sebelah pihak. Jumpa aku kalau rasa macam pensi ni tak betul ni, datang jumpa. Boleh cerita yang terang-terang lah. Datang jumpa aku boleh cerita. Ataupun
tanya J pun boleh, tanya Arman pun boleh kan. Macam tu. Bukannya dengar cerita bantai, tak boleh. Tapi yang pastinya kamu tak ada buang dia. Tak ada, belum. Tak seorang pun tak ada buka mulut cakap. Kamu tak ada buang dia sendiri nak tarik diri. Itu yang sebenarnya. Tapi kepada kat luar sana, kawan-kawan, sahabat-sahabat minat semua kan, cuba fahami lah kan, antara kena buang atau keluar sendiri. Tapi ini dia keluar sendiri, tak adalah boleh dipersalahkan kumpulan kan. Dan nak keluar takkan kita nak paksa, janganlah kamu nyanyi lah dengan aku, takkan nak sampai macam tu Melayu. Kita bagi peluang kat dia, itu jalan yang dia nak. Betul tak betul? Betul apa kata kamu? Macam mana dia jugalah. Letak jawatan. Orang sana tak boleh kata apa. Kita terima lah kan. Kita letak jawatan. Tapi penggantinya ada ramai. Dahsyat-dahsyat semua pun. Kan? Semua hebat-hebat tu kan. Jadi kamu apa nak cakap kepada minat kamu? Cinggir-cinggir kamu yang dulu, yang lama, yang sekarang? Ada. Dalam kereta dia kamu cakap ada seorang. Kamu jangan nipu aku. Kat rumah tu je lah. Tak ada seorang. Kamu tak umur baru 22. Kamu jangan nipu aku. Tengah. Apa nak aku nak sampaikan? Ada semua jangan macam Malaysia cakap tadi, jangan dengar sebelah pihak lah. Apa tak puas hati ke, boleh roja bangga saya ke kan. Kita boleh. Atau Arman ke lah. Arman ke. Tak boleh nak orang kata tuai pantai je sebelah pihak. Mana-mana rupa-rupa semua agak support lah. Sofia kami bukan buang dia. Okey, kawan-kawan ingat tu tau. Sofia tak ada buang dia. Sebenarnya dia sendiri dia nak berhenti. Sebab dia nak tumpukan kumpulan lama dia. Bukan begitu? Betul. Menggalau begitu kan, kat sini je cerita kita. Menggalau begitu kepada kawan-kawan, selamat malam. Jam sekarang ni nak masuk pagi ni. Kita jumpa di lain konten. Ini cerita panas ni. Panas memang panas. Jadi kita jumpa di lain konten. Assalamualaikum. Kita jumpa lain kali. Bye-bye.